Sebanyak 100 buah rumah sekitar Bacok menerima manfaat daripada penganjuran program Kasih Sinar Ramadan 2.0 yang berlangsung pada 13 dan 14 Mac 2026. Sumbangan berupa wang tunai dan barangan dapur merupakan hasil sumbangan warga staf UMK untuk dikongsikan kepada keluarga asnaf yang berada di sekitar Bacok. Program Kasih Sinar Ramadan 2.0 ini juga dilihat sebagai usaha memperkukuhkan hubungan antara universiti dan komuniti setempat melalui aktiviti kebajikan serta perkongsian ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini seperti tahun sebelumnya kita adakan siri Kasih Sinar Ramadan, iaitu program tahunan anjuran Pusat Islam dengan kerjasama HEPA, yang mana kita ziarah malam ini ada 13 buah rumah termasuk asnaf di sekitar UMK dan juga rumah pelajar UMK, yang mana sumbangan ini adalah hasil sumbangan Ihya Ramadan yang kita buka pada awal Ramadan tempoh hari dan juga sumbangan daripada Nesri. Dan ziarah kasih ini adalah juga melibatkan MVP, yang mana kita pergi ke rumah. Kita bermula dengan program di masjid di Kampung Mujo, Bukit Mujo, dan kita akhiri dengan majlis berbuka puasa dan tarawih bersama-sama. Dan malam ini kita agihkan sumbangan yang dihasil sumbangan orang ramai kepada semua masyarakat dan juga pelajar UMK beserta sedikit wang tunai untuk hari raya.